Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nizwan Muslim akan membentangkan inovasi pendidikan saya yang bertajuk Model Linguistik Optimality bagi struktur bahasa Arab sumber bercanggahan dengan tata bahasa. Melihat kepada tata bahasa Arab, ia digubal berdasarkan 3 sumber nakli, iaitu ungkapan Arab, puisi maupun prosa, Al-Quran termasuk qiraat Quraniyah dan juga Al-Hadis An-Nabawi Irsyad. Walau bagaimanapun, terdapat penggunaan bahasa sumber tersebut bercanggahan dengan tata bahasa yang sarjana letakkan. Ia telah menimbulkan berbagai reaksi negatif dalam kalangan sarjana Islam, Arab Silam itu sendiri maupun golongan orientalis seperti John Barton. Sehubungan itu, satu model analisis linguistik Arab dibangunkan beradaptasikan teori optimality yang berprinsip bahawa tata bahasa bukan sebagai undang-undang wajib patuh, tetapi sebagai kekangan yang boleh dipatuhi dan diingkari. Maka objektif inovasi ini ialah pertama, membina model analisis linguistik bahasa Arab sumber yang bercanggahan dengan tata bahasa Arab. Yang kedua, mengukur dan mengenal pasti bentuk dan punca percanggahan tersebut. Sebagai contoh kebolehgunaan model analisis penggunaan bahasa Arab sumber bercanggahan dengan tata bahasa seperti mana berikut. Penggunaan bahasa diletakkan dalam kolom pertama yang menghimpunkan kepelbagaian penggunaan bahasa bagi satu topik, seperti mana ataradawna an takunu ruba' ahlil jannah qulna na'am, manakala lafaz yang kedua ataradawna an takunu ruba' ahlil jannah qulna bala, yang mana kedua-dua lafaz ini dinyatakan dalam Sahih Bukhari. Perbezaannya adalah salah satu lafaz tersebut melanggari tata bahasa Arab yang diletakkan oleh para sarjana Arab. Sekalipun begitu, melalui sini kita dapat mengukur bahagian mana yang dilanggar. Apabila kita membuat pengukuran tersebut, didapati lafaz yang kedua itu hanya melanggar satu jenis sahaja, yang mana jawapan menggunakan partikel sepatutnya penggunaan partikel na'am, tetapi dia telah menggunakan partikel bala. Ini menunjukkan bahawa lafaz ataupun lafaz hadis yang pertama merupakan kandidat yang optimal ataupun penggunaan yang optimum, sehingga menyebabkan dia mendapat tempat pertama kerana tiada sebarang pelanggaran tata bahasa dilakukan. Manakala lafaz yang kedua, semua syarat optimality, ketatabahasaan dan juga optimality penggunaan itu dipatuhi, kecuali hanya satu sahaja yang dilanggar, menyebabkan lafaz yang kedua itu mendapat tempat kedua. Walau bagaimanapun, kedua-duanya tidak boleh ditolak ataupun diketepikan dalam sumber bahasa Arab sumber. Jelas daripada jadual analisis tadi, inovasi pendidikan ini telah membawa pembaharuan dalam 2 aspek utama. Pertama, menemui 2 jenis optimality dalam analisis bahasa Arab sumber yang bercanggahan dengan tata bahasa, iaitu pertama, optimality penggunaan OP dan juga optimality ketatabahasaan, iaitu OK. Yang mana kita lihat dalam gambaran tersebut, optimality penggunaan itu lebih luas berbanding dengan optimality ketatabahasaan. Yang kedua, membina jadual optimality OP dan OK dalam kerangka mengukur tahap pelanggaran tata bahasa yang dilakukan sebagaimana yang ditekan sebelum ini. Justru, impak inovasi pendidikan ini dapat digambarkan kepada 3 bahagian, iaitu pelajar, kepada pengkaji dan juga golongan awam dan juga pihak berautoriti. Bagi pelajar, mereka akan dapat mengetahui variasi penggunaan bahasa Arab sumber yang pelbagai dan menjangkaui apa yang digambarkan oleh sistem tata bahasa Arab itu sendiri. Bagi pengkaji pula, ia telah membuka ruang untuk menganalisis dan merungkai isu pelanggaran tata bahasa Arab sumber dalam kerangka teori linguistik moden, iaitu optimality teori. Manakala bagi golongan awam dan juga pihak berautoriti, contohnya pihak agama, dia akan boleh dijadikan rujukan untuk menjawab tuduhan dengan adanya kekurangan ataupun kesilapan bahasa dalam teks Al-Quran maupun hadis, sebagaimana yang dibuktikan tadi secara ilmiah tanpa bias agama. Inovasi pendidikan ini turut menyumbang dalam aspek mengetengahkan bahan bahasa Arab sumber yang bercanggahan dengan tata bahasa dalam pengkajian bahasa. Yang kedua, dapat memberikan justifikasi pelanggaran tata bahasa dalam bahasa Arab sumber secara linguistik moden. Beberapa pencapaian telah diperolehi oleh inovasi pendidikan ini, antaranya dalam aspek penerbitan artikel jurnal sebanyak 2 artikel. Keduanya pernah mempelai pingat perak dalam pertandingan inovasi Innovate and ILAC 2019. Kemudian penawaikan telah dilakukan selepas itu, di mana ia telah diperluaskan analisisnya dalam bentuk qiraat Quraniyah dan juga telah didaftarkan pendaftarannya dalam Intellectual Property MyIPO DB 2021 E02532. Kesinambungan daripada pencapaian tersebut, satu kolaborasi telah berjaya dicapai di antara penerbit USIM dan juga penerbit Modern Spoke World for Publication and Distribution di Irbid, Jordan, dengan menerbitkan sebahagian utama dapatan kajian ini dalam bentuk buku yang bertajuk Al-Qawaidiyah wa Anasir Al-Afdaliyah fi Syahid Al-Hadith Al-Syarif. Semoga inovasi kajian ini dapat memberi manfaat dan dikembangkan lagi pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.